Kita nak pergi breakfast. Guys, dia makan. Awal ni awak tak dapat minum. Awak tak dapat jam. Pukul 8 dah. Sekarang kau pun 7.30. 7.20. 7.20 kita orang pergi breakfast. Kita Melayu ni macam dah lambat. Muka sembab je nampak. Muka mama lah. Ya. Muka orang sembab nampak ni. Semalam tak ada tidur. Tak tahu kenapa. Satu macam bantal, macam terimuk tu menang. Bantal pula tu macam tak best. Okey lah, kita nak pergi breakfast. Bye. Ini ada apa? Sup. Goreng dengan tak semua. Kita boleh tu. Kita goreng. Kita goreng. Okey. Kita ambil yang ni je. Nanti bawa ambil yang lain. Nasi goreng. Kita boleh tu bau. Breakfast kedua ialah bihun sup. Yang tadi tu kereta tak habis. Mesti habiskan. Habis apa tak sikit. Dah habis kan? Tak habis. Sedap lah. Bihun sup. Orang makan sedap ni. Maka kita pun ambil lah bihun sup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bihun sup dia sedap. Kat mana tak? Nak. Jangan kacau. Tak, jangan kacau. Tak ada orang kacau ni. Tak bang, cuma tekan je. Kuah tu tekan je bang. Tekan je. Jangan kacau. Okay, kita nak makan ni. Nak menikmati. Nanti kita tengok apa sarapan seterusnya. Baik. Kopi dicampur dengan susu full cream. Kenyangnya breakfast hari ni. Kenyang betul. Alhamdulillah. Jomlah kita baring balik. Baring kita lagi kual dengan ni. Okey, hari kedua ni kita tak tahu nak pergi mana. Dah lah tudung terbalik. Betul lah, terbalik apa? Handphone dah. Okay. Hari kedua ni kita tak tahu nak pergi mana. Bukan tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak
nak pergi mana pun. Hari kedua ni, Mana pun. hari kedua ni plan nak pergi Kuala Terengganu. Plan ni Sekarang pukul apa bang? 8.30. 8.30. Bajet dah pukul 9 lah. Baju tak gosok lagi ni. Tengok. Jadi ke tak kita Terengganu Okay. Bye. Okay, kita dah siap dah nak pergi ke Terengganu. Ada mood tudung hangus. Tudung baru beli hangus. Ni pun tak gosok tudung ni. Boleh potong ke? ambil voucher. Ya. Tudung terbakar. Tudung terbakar. Tudung baru pula tu. Dia orang masuk belakang tu mata dia TV. Tengok tu lah. Mana tengok TV pula. Fitnah lah. Tantong nampak mama macam Dua-dua ni fitnah kita. Dia kata kita tengok TV sambil gosok tudung. Tudung baru takkan nak tengok TV pula. Mana tahu. tadi orang nampak mata balik. Diorang ngaji kita tau. Hati terbakar. Dah lah kita diorang terbakar hati tengok. Diorang ni ngaji kita. Aduh. Hati terbakar. Tengok tu. Tudung pun terbakar. Hati terbakar, tudung Seorang lagi. terbakar. Feras betul lah. Dah lah tudung ni pun tak gosok juga. Okey je tak gosok. Sebab tadi nampak sangat kedut dia. Apa? Tak apa. Tudung dia memang tak payah gosok. Itu range bomber. Kan dia tulis itu, memang gosok. No ironers. Nak air dia kan. Buka lah tu. Tak apa. Dia nak pergi Terengganu. Tapi hati kita terbakar ni. Sangat terbakar. Budak dua orang ni. Seperti nak Sekarang pukul 9.30 pagi. kita fokus ke BMW. So, Ambil aura. Terbakar. Kau nyanyi kan. diorang nak kena diorang ni. Ni lagi seorang. Nanti dia. Dah mau duduk belakang duduk depan. Buka. Excuse me. Letak bawah. Kek tu tak dalam box tu. Kuantan, bye-bye. Kita nak pergi Terengganu pula. Terbakar. Bukan bakar tak tahu sebelah apa. Bakar. Bukan terbakar. You. Seperti jiwa yang terbakar di dalam diri. Tak apa. Tak bawa jaket lah mama. Ni masa kita kan. Kita punya terbakar. Jiwa Apa? terbakar. Siapa? Tak apalah, balik kita try jahit lah tudung tu. Dia terbakar kat sini. Dekat sini. Terbakar kat sini. Terbakar. Aduh, Kalau lalu ikut Kuantan tu kena ni kan. Kalau ikut highway. Ha? Ha? Cukup. Buat nangis. Menipu. Dia takut kita nangis. Tak takut ya. Mama nangis. Takut ke? Waalaikumsalam Ustaz terkejut. Ustaz di mana? Mana kiri? Mana kiri? Mana? Oh, ke Indah Mahkota. Indah Mahkota. Oh, dia aku terminal. Oh, tahu dah. Ya Allah, lama ni tak pergi.
Apa betul yang saya buat ni Malaysia sekerat tu? Ada depan tu. Jadi saya tahu cakap operation tu Operation. Menjelang tahun baru, Liga menjelang tahun baru. Maknanya sampai jual di Kuala Terengganu. Okey, itu vlog daripada Inci Bos. Captain Senja. Diangkat ke peringkat Gelap lebih ya tinggi Terengganu serta ni. Menyatakan kesediaan kementerian berbincang dengan Persatuan Silat bagi melahirkan lebih ramai atlet hingga ke peringkat kebangsaan Ni apa? dan antarabangsa. Tasik dia. Tapi tengok tu air dia macam naik ni yang nampak ni. Bukan Tasik ni, Kuala. Ni Kuala ni. Ah. Bukit Cempaka. Kuala Nerus ingat hujan ke apa tu ni. Yang diadakan di Masjid Bukit Cempaka. Okey, kita dah sampai di Kuala di Terengganu. The roundabout, take the kita first akan exit terus onto ke T4 Kuala Jalan Terengganu. Bukit Gantang, Jerem, Bukit Lesong. Kuala Terengganu. In 300 meters, use any lane to turn right onto Jalan Lesong Ferry. So sekarang kita nak menuju ke Pasar Payang dulu. Balik nanti kita tak tahu kita nak ikut highway atau ikut Use any lane to turn right jalan onto Jalan Lesong pesisir Ferry. pantai sebab cuaca ni macam mendung. Lepas tu mendung dan hujan. Ni hujan ni. Sebagai Bukit Losong. Rasa indah. Tak tahu lagu ni. Persimpangan Bukit. Ini tu. Ya. Apa nak enda goreng apa? Apa dia? Oh, ni frozen. Ini apa? Hah? Ini apa ni? Apa? Ambul ni. Kita nak makan dalam kereta kan? Betul tak ini? Yang ni dia dah boleh ambil yang ni. Hah? Ambil yang ni. Satu batang RM1. Kita kat kampung Losong ni. Ini kat mana? Orang lain punya kot. Ni orang lain. Ni ikan parang. Jadi kat taman. Nak ambil ni? Tak. Boleh je. Ambil je lah. Orang tengok benda lain. Ni. Duduk kot. Orang tengok benda elok tak ada guna. Tengok plastik je. Ha? Ni lukis sikit. Kita dekat keropok Pak Su Losong. Dah selesai beli. Dua RM10. Aduh. Ya, lepas tu Ali dah? Ha? Ali dah? Dah. Dia kata ada orang suruh Ali kereta. Dah Ali dah? Dah. Pandai Ali kereta. Pandai. Kita nak rasa keropok Losong ni. Tadi kita beli. Ada berapa? 10? Blok. RM10 RM10 dia macam ni. Panas ni, panas. Tapi masalahnya sos macam ni. Macam mana nak makan dalam kereta? Tak boleh nak makan. Kalau yang plastik ikat tu, kita boleh buka plastik tu, ikat celup. Ni tak boleh lah. Gunting lah. Boleh. Gunting tapi getah tak ada. Ha.
Kalau ada getah boleh. Rasalah ikan dia masin sikit. Dah hampir sampai dah. Kita dekat Pasar Payang ni. Dah parking kereta, nak turun bawah. Tak tahu nak beli apa, jalan-jalan je dulu. Berapa jam? Pukul 1 Pukul 1. Dekat pukul 1 kita sampai sini. 12.40. Ha? 12.40. 12.40 kita sampai di Pasar Payang. Tengok 5 dah. Ada 3. Mana pintu dia? Ni yang renovate hari tu. Nak baju batik ke apa boleh lah beli. $1.30. Sekejap. Oh mak kau. Oh no. Semua panjang. Tak abah lah seluar yang apa tu bang. Seluar macam kain pelikat tu. Ha? Boleh lah. Bos nak beli yang kita emas. Memang kan? Abang nak beli emas kan? Keliling kedai emas tadi dia kata. Nak duit dah. Apa beli dulu? Belilah satu. Satu je. Boleh lah. Ni penyu banyak ni. Penyu banyak. Ha? Boleh lah beli kasut ni. Spiderman, you see that? Ini kan orang ada dah cuma kaki bapa. Itu kaki Ni bapa. obses betul ni. Tak ada cari helmet Spiderman ni. Tak dah jumpa dah. Dah jumpa dah tu nak beli tak? Nanti lah. Berapa? Banyak lah penyu kat sini. Ayam main cacat. Besar benar. Besar benar. Uish, cantik ni. Cantik lah, berapa? Berapa ringgit? Ada emas tau kat sini. Kat manalah bos nak berhenti ni? Tak nak berhenti. Ha? Tak sini. Kita tunggu dia berhenti. Mana dia nak berhenti ni nak belanja kita kedai meh ni. Saya ni perasan. Tapi tak jalan jual kacang-kacang lah. Tu tak tahu kat mana. Bulan tu ada lain pasar lain. Belah sana kot. Dia ni mana? Betul lah. Kita lah tu. Nak bergambar ke? Ada kopi.
Oh, dalam ni macam tu. Ya, tempat yang sama. Mana tempat tu? De apa? Can you jalan paling depan, please? Jalan paling depan Mama. Tak nak. Nampak paksa. Macam. Mama takut. Cepatlah. Apa kita nak cari ni? Mama ada janji tadi. Ini makanan goreng-goreng. So kita masuk dalam lah. Mama. Sana baju-baju. Sana. Kat sini makanan. Sini benda. Ni makanan. Benda. Pokok gemuk. Ambil kat batu. Kami juga. Hey! Syok ATM machine pun ada. Kau nak belanja. Biasa lah. Kita kan vlogger. So ni lah bahagian makanan. Ya Allah, ramah mata betul nak tengok. Oh, kita banyak lah. Tapi tak lah. Tak payah nak percaya asam. Itu yang beli akan benda je. Yang asam je. Tu lah. Ada yang kecil. Dia bukan. Macam mana dia masak? Siapa? Mana? Ada celah tu ada ni. Mana? Orang tak ramai. Ribet-ribet. Ni kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni. Boleh mana? Boleh lah. Nampak macam baru. Ambil. Ambil yang kecil. Pergi. Rasa dikit lah. Oh. Mana ambil yang kecil ni? Mana? Boleh ni. Ni nak ke? Boleh juga yang tu. Nak bagi mak satu tak? Tadi dah beli besar bagi mak yang Oh, okey dah. nak ni. Mungkin ni ke? Kanu kita. Alhamdulillah. Jalan mas. Sedap. Nah. Oh, banyak lagi mana sana. Jom. Cantik ni. Terbang betul. Ni. Ni yang kena bayar tu. Yelah yang bubuh air gula tu. Kan? Sebenarnya yang itu sebenarnya. Tapi lain lah bentuk dia. Dodo Dong Palace. Apa nak cari ni? Dia tahu lah dia bunyi. Ada putih. Banyak isi banyak kulit ni. Ini 35. Buat masak tu buat air masak. Boleh buat air dulu. Ada bagi badan. Ni asam. Dah. Nak buah apa? Nak beli buah ke? Merah beli buah. Dia Yang ni ke? Ni. Sedap ke? Orang tak tahu. Beli masak-masak. Beli ya. Ini isi pejal. Yang ni pecel. Nak pakai isi lembut lah ni. Biar sikit makan rasa ke tak? Boleh ya.
Mana dia? Macam mana? Kita pergi beli apa? Kopi kat sini. Cuaca cerah. Elok berangin je. Manis sikit. Tapi kena tunggu sekejap boleh? Dulu ya. Kena tunggu sekejap? Oh, okey, okey. Nama apa? Mana ni? Biar. Oh, Maira. Maira. Ha. Comel-comel ni. Ya, ada Shopee. Tapi tak ada saiz. Saiz besar tak ada. Ni ah, agak. Lah, tu ambil kasut. Ada beli. Ada. Mama ni fake. Ha? Apa nama? Bahagian Susun batu. Itulah. Mana beli susun batu ah? Kalau apa ni dia naik kereta. Sekejap lah. Comel ni mangkuk tu. Pinjam mama. Nak beli ni tapi orang dia tak ada pula. Aduh ai. Oh, tu kami nak. Cantik juga corak batik tu RM95. Tapi kita dari 100. mana? Oh, sana depan sana. Kalau ni kan, nampak ke pantai je. Mana? Mana jalan pantai je. Ha tu. Ha? Okey lah. Ha? Okey lah tu. Pantai tak? Ha. Beza 20 minit je nak sampai kalau highway. Jom. Ha? Kita balik. Tengok kau. Saya telah jumpa dulu. Kalau rasa macam hujan kan naik highway. Tapi saya rasa tak hujan. Tak apa, dengan Bensin pantai. habis lah.